Solat bukan lagi luar biasa, namun kejadian itu masih menggemparkan. Itu yang berlaku di Mahat Tarbiyah Darul Hijrah Al-Islam di Marang Pahang baru-baru ini. 140 pelajar Mahat berkenaan terkejut melihat 43 helai sejadah berada dalam kedudukan itu. Semua sejadah ini kelihatan tersusun menghadap kiblat. Keadaan disedari pelajar selepas waktu maghrib malam semalam. Dan menurut pengetua dan juga pengasas Mahat Tarbiyah Darul Hijrah Al-Islam, Azizah Khatib Mat, sebelum kejadian beliau ada meminta pelajarnya membasuh sejadah berkenaan pada hari sebelumnya. Tetapi kerana hujan, semua sejadah yang masih lembap dihamparkan dalam surau agar kering. Pagi tadi saya suruh pelajar dia ambil sejadah ni untuk basuh lah. Kemudian dia orang basuh tangan di bilik air dia orang, lepas basuh dia orang sidai. Bila sidai, bila petang lepas asar, hujan renyah-renyah, jadi dia orang angkat ni benda tu lembab. Jadi dia buat naik ke atas ni, Ustazah seorang ni terus hamparkan supaya benda tu kering. Jadi okeylah, lepas tu dah dekat nak maghrib, dia orang buat persiapan untuk solat maghrib. Kemudian kami solat hajat, solat sunat. Ada di atas 4 pelajar tadi nak ke bilik air, dan dia nak seorang nak masuk ambil sikat. Jadi di bilik pintu terdedah macam ni. Bila dia nak masuk je, dia tengok yang first ni tunduk. Kemudian dia tengok benda dah tersusun dan menghadap kiblat. Berikut cerita pelajar yang menyaksikan kejadian ini. Nak ambil sikat dalam ni. Lepas tu tengok yang warna merah tu, dia macam sujud. Lepas tu yang tu, dia macam diri. Seorang pendakwah bebas, Ustaz Idris Durus berkata, kejadian sebegini memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali inilah ya, bila dunia dan akhir zaman ini Allah nak tunjukkan kepada kita ni macam-macam perkara yang tak mustahil boleh berlaku. Barangkali mungkin dia kerana melihat kebarangkalian lah ya, bila tiap mungkin ramai orang yang tak berapa nak sembahyang menggali, Allah nak tunjukkan kepada manusia ni bahawa ya, inilah benda-benda yang pelik yang akan berlaku di akhir zaman. Beliau seterusnya meminta umat Islam agar mengambil iktibar daripada kejadian itu.